Kenapa kau ambil semua orang yang aku sayang? Kenapa? Aku memang tak layak ke untuk bahagia? Kau bukan tak layak untuk bahagia, Man. Tapi kau yang kena sedar diri. Zaman sekarang ni zaman selek, Man. Kau ada duit, kau ada kawan. Kau tak ada duit, babi pun tak nak datang, Man. Sekarang baik kau fokus cari duit. Kumpul duit banyak-banyak. Dah ada duit, confirm orang datang akan cari kau, Man. Sekarang kalau memang nak bahagia kena banyak duit ke? Sekarang ni 2023, Man. Engkau handsome, kau setia, kau akan kalah dengan orang yang berduit, Man. Kau rasa aku akan berjaya ke? Kalau orang lain boleh berjaya, kenapa kau tak boleh? Itu atas usaha masing-masing, Man. Jom. Makin kepil lah sikit kereta tu bro. Kan ke dalam gang, kau susah, orang lain pun susah. Relax bang, aku parking kejap je. Lepas ni kita gelak lah. Ikut kau lah. Woi, tapi lah goblok. Celaka dia goblokkan aku. Weh Man, kau perasan tak tadi perempuan tu usah kau? Aku perasan je. Macam aku kenal tapi aku segan pula nak tegur. Kan silap orang mampus aku. Dari tadi aku perasan dia usah kau. Itu kau ada hutang dengan orang. Kau ngarut lah. Jomlah sambung kerja. Lepak lu, ada 10 minit lagi. Macam mana kau nak berjaya kalau kerja pun berkira macam ni? Bukan berkira, tapi ni time rehat mah. Berapa K kau nak jual kereta ni? Aku bagi murah je kalau kat engkau. Yelah, murah tu berapa? RM1, RM2? Enjin semua okey tak ni? Weh Man, aku lapar lah. Kau boleh tak tolong belikan aku makanan? Kaki aku sakit lah nak pergi jalan kaki. Boleh. Kau nak makan apa? Nasi lemak dengan air teh ais lah. Okey, tu je Man, bagi sambal lebih sikit Okey. Retak hatiku hancur semua. Weh, Man Gam. Lama tak nampak kau. Tak sangka hidup kau makin teruk sekarang Tak apalah Zul, sekurang-kurangnya aku tak adalah minta makan dekat mak bapak kau. Main mak bapak pula. Koyak ke bro sebab kau tak boleh dapatkan Tiara? Sorry sikit. Aku tak heran lah dan aku tak hamak. Tengok muka dia pun aku nak termuntah. Wih, belagak dia sekarang Aku tak boleh lah. Boleh pula dia kata tengok bini aku nak termuntah. So, macam mana Zul? Jadi tak nak beli kereta ni? Jadi, semua okey Mesti okey. Kalau tak okey takkan aku nak jual kat kau. Okey, kalau macam tu kasih bungkus ini kereta. Mantap. Sayang, bawa kereta ni bawa balik. Macam ni lah baru hidup. Sekali deal terus sapu rata. Sekejap lagi aku transfer. Kau bagi nombor akaun. Baik bos. Assalamualaikum, Man. Waalaikumsalam. Ingat saya lagi tak? Jap, bagi saya fikir jap. Julia Betul. Ingat pun. Mestilah ingat. Kau macam mana sekarang? Ini barang banyak baik punya. Sekali cuba boleh terbang sampai ke bulan. Kau ni dia betul. Aku tak pernah kencing orang lah. Kau dah berapa lama ambil barang dekat aku? Ada pernah aku kencing? Tak pernah lagi. Dah tu, kau ambil je lah barang ni. Harga sama je macam biasa. Alamak, siapa pula yang report ni? Kau report Berhentikan kenderaan anda sekarang. Jangan bergerak. Senang-senang suruh orang berhenti. Kejang lah. Kau boleh kata? Kawan sekarang ni kau kata apa? Kau boleh kata apa? Info, suspek berada di jalan utama dan mengalir ke highway. Mazlan, masuk Mazlan. Ada accident dekat highway. Okey, on the way. Jumpa kat mana ni? Aku tak pernah jumpa lagi. First time aku jumpa. Dekat pintu tayar. Baby Mari bos. Suspek mengalami kemalangan dan sekarang berada dekat sebelah petrol pump City 1. Roger. Agak-agak hidup lagi ke? Entahlah, dah mampus kot. Macam mana ni tuan? Bawa je suspek ni pergi hospital dulu. Lepas tu
kita sumbat dia dalam lockdown. Baik tuan, call ambulans sekarang. Lepas tu kita gerak terus serbu rumah suspek. Awak pergi mana je selama ni? Selepas habis SPM, saya pergi ikut ayah saya pergi Australia. Tahun lepas baru datang sini balik. Patutlah, banyak yang saya nampak perubahan dalam diri awak sekarang ni. Dulu awak gemuk, sekarang dah kurus dah. Memanglah, dulu saya memang gemuk sebab tu awak tak nak dengan saya. Janganlah cakap macam tu, tak baik tau. Saya jenis setia, masa tu kan saya dengan Tiara. Takkanlah saya nak couple dengan awak sekali. Habis tu, sekarang ni awak dengan Tiara lagi ke? Mana ada, sekarang ni dia dah bahagia dengan Sol. Diorang dah menikah. Selama ni saya jaga jodoh orang je. Kesiannya. Habis tu, bila awak nak menikah? Buat masa ni saya nak fokus ke jaya lah. Saya nak simpan duit. Lagipun perempuan mana yang nak dengan lelaki yang tak ada kejaya macam saya ni? Kalau saya lah kan, saya tak kisah lelaki berjaya ke tak. Yang penting, nak berusaha sama-sama. Awak nak ke dengan saya? Tiada alasan untuk saya berkata tidak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kami nak beraya. Kalau tak, dia nak beraya. Oh, salah Salah lah, kita datang nak sita rumah ni. Okey. Assalamualaikum. Bukalah cepat, aduh. Mak, cantiknya owner rumah ni. Iya, Encik. Ada yang perlu saya bantu? Macam ni, Puan. Sekarang ni suami Puan ditahan, ada di balai. Lepas tu saya dapat arahan untuk sita rumah ni disebabkan kesalahan yang dilakukan suami Puan menjual barang terlarang. So, saya bagi masa Puan untuk keluar daripada rumah ni secepat mungkin. Harap Puan boleh faham. Terima Tapi kasih. Encik, tolonglah Encik. Saya nak tinggal kat mana lepas ni kalau saya tak ada rumah? Minta maaf Puan, tak boleh. Jom gerak. Nak sita rumah je pun sampai bawa 12 anggota polis. Ingatkan nak tangkap lembu ke apa? Diamlah. Weh Man, kau tak penat ke hari-hari kerja macam ni? Kerja apa yang tak penat, bro? Semua kerja mesti penat. Ada je kerja yang tak penat. Kerja apa? Kau bagi tahu aku sekarang. Kau ni sibuk je nak tahu. Hayya, masuk lagi SPG kereta. Baru nak minum kejap. Maju sikit. Tak payah mengeluh dah Man. Kau ni asyik mengeluh je kerja kau. Bukan mengeluh, tapi aku dari tadi dahaga, tahu tak? Dah cepat basuh. Tengah basuh dah ni. Julia, cantik-cantik nak pergi mana ni? Hayya, dia bercinta kat sini pula dah. Mana ada cantik. Biasa je. Saya baru balik meeting. Meeting? Meeting apa? Adalah. Ni, saya ada benda nak tanya ni. Tanya lah. Sampai bila awak nak kerja macam ni? Kenapa tiba-tiba tanya macam tu? Awak tak suka ke saya kerja kawas? Tak, bukan macam tu. Habis tu? Okey. Saya faham. Mesti sebab awak malu kan berkawan dengan saya. Awak ni suka buat andaian sendiri. Sebetulnya saya nak ajak awak untuk sama-sama naikkan bisnes ayah saya. Itu pun kalau awak berminat lah. Tiara, tolonglah. Jangan buat saya macam ni. Buat macam ni macam mana? Sepatutnya aku yang tanya dekat kau. Kenapa kau buat macam ni? Sanggup kau tipu aku selama ni kan? Kau cakap kau nak pergi kerja. Tapi apa yang kau buat? Kau pergi curi lembu? Kau jual barang terlarang? Itu yang kau cakap kau kerja? Tiara, tolonglah maafkan saya. Saya menyesal dengan perbuatan saya. Tolonglah Tiara. Waktu dah habis. Selamat tinggal, Zul. Mana bos ni? Dah pukul 8.15 dah ni. Tu, dia dah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Selamat pagi, bos. Okey semua. Macam biasa, hari ni sebelum mulakan niaga, kita buat pembersihan sekeliling kawasan ni. Baik, bos. Okey, sekarang korang boleh mulakan buat kerja. PA, kejap lagi kau kira stok dalam market ni semua Okey, bos. Boleh, bos. Terima kasih PA. Alhamdulillah, berkat usaha dan kerjaya, aku berjaya. Berhenti sini, Encik. Terima kasih. Man, Tiara, banyak dah nampak perubahan kamu, Man. Alhamdulillah berkat doa dan usaha, Man mampu sampai ke tahap ni. Tiara sangat rindukan Man. Kenapa baru sekarang cakap rindu? Selama ni Tiara pergi mana? Maafkan Tiara, Man. Itu semua bukan kehendak saya. Maaf dan rindu dah tiada erti bagi saya, Tiara. Sebab... Sebab apa? Jom abang, dah lewat dah ni. Okey, kejap Sebab saya dah menikah dengan Julia, kawan sekolah kita dulu. Saya harap kamu boleh doakan saya bahagia dan saya doakan awak sentiasa bahagia dengan orang tersayang. Saya gerak dulu. Assalamualaikum.